Masya Allah, tabarakallah. Ibu ayah dekat tangan Ustaz ni ada satu kitab namanya Tadabbur Surah Ad-Duha sehingga Surah An-Nas. Ibu ayah, sama kita baca Quran, contoh ayat lazim ni, pernah tak kita tadabbur? Kita mengetahui kenapa namanya tersebut, kenapa disebab turun, sebabnya kenapa dan sebagainya. Contohlah kita tengok surah Ad-Duha, surah yang selalu kita baca, betul tak? Apa maksud Ad-Duha? Apabila matahari terbit. Kenapa Allah namakan dengan Ad-Duha, ibu ayah? Kenapa? Kerana kata ulama kan pagi ni waktu yang ramai manusia berhajat padanya. Kita rasa semangat nak bekerja, semangat nak buat apa-apa pekerjaan dan sebagainya lah, memerlukan waktu pagi. Bayangkan kalau malam nak kerja macam mana, ngantuk. Betul tak? Dan kenapa Allah mulakan dengan nama Wadduha? Allah mulakan Wadduha demi waktu duha. Allah bersumpah dengan nama makhluk. Wal-laili idza saja dan sebagainya. Kenapa? Ibu ayah, kata ulama, antara sebab turunnya surah Ad-Duha ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kerana Nabi masa tu, ibu ayah, dalam beberapa hari itu wahyu tak turun kat Nabi. Nabi sedih. Sehingga masa tu Nabi dicaci, dihina. Oleh siapa? Oleh Ummu Jamil. Siapa Ummu Jamil, ibu ayah? Ummu Jamil ini adalah isteri kepada Abu Lahab. Aku tak melihat temamu melainkan telah meninggalkan. Dia sindir Nabi. Mana kawan kamu tu yang selalu ada dengan kamu tu? Siapa tu? Malaikat Jibril. Jadi Nabi sedih. Nabi sedih. Wahyu tak turun-turun kat Nabi dah berapa hari dah ni. Maka ibu ayah, Nabi ingatkan Allah dah tinggalkan Nabi. Allah dah jauh dengan Nabi. Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Ad-Duha bagi menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom kita hayati. Bukan sebab surah Ad-Duha je, ibu ayah. Semualah kita nak tahu. Semua. Daripada surah Ad-Duha sehingga surah An-Nas kita tentang bermakna dan sebagainya. Tekan beg kuning untuk dapatkan kitab ni. Ruginya kalau baca Al-Quran tapi tak tadabbur, tak faham maknanya. Pergi tekan beg kuning sekarang.